Good morning. Sebelah masih ada lagi satu tapak kosong, tak ada orang beli lagi kot. Masih tanam pokok pisang sana dah tengah construction. Ni mungkin tak ada orang nak beli lagi lah. Oh, situ macam rumah orang yang banyak sidai baju panjang. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ketiga lah kan, dekat hari ketiga trip kali ni. Dan hari pertama di hari kedua di Koh Samui. So sebab lambat semalam sampai pun dah malam lah. Oh, sana atas bukit tu pun macam ada tak tahu resort ke apa atas sana tu. So tak dapat pandangan laut apalah. Okay, jadi kita pergi jalan-jalan. Alright. Okay, sekarang kat kedai sarapan pagi, tapi dah nak merangkap tengah hari dekat Faria Halal. Aduh, asyik terlajak aje. Problem betul lah peserta-peserta kali ni semua ni. Dari kedai di jalan banyak menu. Boleh. Yang tu tak nak. Yang daging tak nak. Yang ayam Nasi komo. tukar lain. Boleh lah kita makan dalam. Okey, nasi komok lagi. Nanti dia punya order tak ada jangan. Walaupun di Samui, nasi komok. Pejan dia diet sikit. Dia makan nasi putih dengan suun ya. Patai. Dia diet sikit. So dalam kedai ni memang banyak sangat stiker lah. Maknanya memang ramai rider daripada satu dunia. Satu dunia. Kedai dia kecil lah biasa. Samui payah sikit cari kedai halal. Bagi macam-macam je. Sok daging yang pagi tu. Sedap gini. Sedap weh. Sedap apa? Ni tak tahulah kat mana kalau daun ni dari Malaysia. Ini je ke. Kalau ada aku makan. Dia memang suka berkuah-kuah ni bos. Suka ni. Sup teh buih separuh. Oh. Vegan malam. Yang ramai yang masa penting lah. Ni kejap lagi dia pergi baring lah ni. Ya yeah. Kau pernah minyak? Okay, kita dah sampai tempat pertama. Apa? Lat Core Viewpoint. So dia macam tempat nak bergambar lah, untuk view. Oh, atas, bawah, sana. So nampak lah view dia. Memang mantap Pak Abu. Tak balik kau Jan? Oh, what a beautiful view. Memang cantik. Dia yang betul tu turun bawah kat batu-batu tu lagi cantik tu, nampak tu. Kalau satu hal lah pula. Tapi okey je sebab di jalan ni kau tangga pun. Video. Abang berkacamata dua orang. Oh. Wow. Aiskrim kelapa. Ramai pengunjung.
So kita dah sampai ke Elephant Rock. Dia kalau nak ambil cepat-cepat lah, lepas tu gerak lah. Ha. Ambil. Okey, sekarang kita dekat Elephant Rock. Okey, next lah. Jom. Malam pun cantik kak. Okey, kita dah sampai kat apa? Apa tadi? Tempat ngaceng ni. Apa? Hintai apa? Dia macam sejarah lah. Sejarah dekat negara dia orang ni. Ha? Kalau tak boleh dah kena marah dah. Hinta Hinyai. Ada ni. So apa benda Hinta Hinyai ni? Okey, dia berkaitan ni lah. Kat sini dia punya batu ni kononnya apa, menyerupai bentuk alat kemaluan ni lah, lelaki dengan perempuan. Dia sejarah lah kan. Jangan fikir yang bukan lah. Oh, kat sebelah sana pun orang tengah ambil gambar, sini pun orang tengah ambil gambar. So kita pergi sana dulu tengok. Ya. So mana batunya yang kita nak tengok tu? Itu salah satunya. Itulah dia. Yang itu menyerupai lelaki kalau tak silap. Dan sana tu yang perempuan. Okay, jadi kat belakang tu lah, nampak tu kan. Itu yang katanya lelaki lah, lelaki. Kepercayaan dia orang lah kat sini. So yang sebelah sana tu yang perempuannya lah. So cantik. Kalau tak tengok apa benda pun, tengok batu-batu dengan pemandangan dia pun cantik lah. Tuan. Ha? Memang pandai pun. Dapat. Lepas sikit. Okay, sekarang kita kat Guan Yu Koh Samui Shrine. Namanya lah Guan Yu, Dewa Guan Yu. Dengan helmet itu tak buka tu. So inilah dia, Dewa Guan Yu. Alah, ambil gambar je tempat OTD. Orang sini ambil, kita pun ikut je lah. Ni ada gak lah kedai-kedai makan apa semua. Kat sini inilah sejarah dia. Boleh baca apa benda Guan Yu, apa benda tu. Korang baca sendiri lah. Kat bawah tu ringkasannya: honesty, loyalty and grateful, constancy, ethical behavior, bravery and courage. 2016 buat matang. So atas tu ada tempat nak pay respect to Guan Yu image. Jadi kita tak pergi lah, sekadar ambil gambar kat luar je, buat ada video. So sana pun boleh straight jalan pergi ke pantai. Samui Aquarium Tiger. Semua pun tiket counter. Okay, dah sampai nak ambil tempat ambil gambar. Macam ni. Wah, kecil boleh kan? Program Tiger. Kena yang besar. Tiger besar mana? Okay, jom kita masuk dalam. Tengok apa rupanya.
Oh, ada toilet sini. Alhamdulillah. This way please. Datang sama pergi aquarium, Mat. Mana mata dia? Uish. Belut elektrik. Oh betul sejuk. Belut elektrik ke ni? Ini bawa budak. Oh, tak, kita nak pergi rimau tu je. Jalannya. Ni sambung balik ikan kat sini pula. Ni senang je ambil dia daripada laut masuk kat sini. Okey lah, tapi kita punya tujuan utama tiger. Oh ni Malaysia punya ni, undang ni. Burung apa ni? Enggang Enggang Malaysia punya. Halo. Dia biasa tempat tinggi kan, terkurung macam ni. Mati kutu member. Tak, masalah dia punya paruh tu siap dia cocok sangkut dengan kat situ. Berat berat. Macam gigit lah kalau tengok kan. Ni hidup ke mati burung? Hidup, gerak-gerak matanya. Dia berat tu. Burung. Wah. Ni macam dekat ni lah, zaman padang pasir tu ni. Apa? Egypt style. Sana untuk pergi tempat rimau. Bawa betul rimau. Hidup kenapa? Tidur lah dia. Kucing ah. Oh ni kucing hitam. Ni apa? Harimau bintang. Ni harimau bintang Dia tak dia, sihat ke dia? biasa lari laju kan. Kat sini nak lari macam mana? Tak, macam tak sihat je. Spray aku sini. Okey. Mana rimau? Halo. Ini betul lapor ni. Ada ikan. Ikan biasa. Oi, gaya nak menerkam tu. Ini tidur ni. Ada tu masalah perut kosong tu. Malaysia ada. Baik, tengok aku tadi lawa. Panjang ni besar ni. Halo. Dia mati. Tu kosong ni. Jangan. Telur yang 4 baik. Telur yang 4. Tu belakang ni. Oh lo, bukanlah telur 2. Tengah Anunya yang tengah tu. Tak nak ke datang sini? Takkan tadi kau tengok lauk. Alah turun pula. Kosong. Tadi kurus ah. Apa lu? Ikan boy. Itu dia hitam. Ikan boy. Ni nama ikan ni. So. Apa mancing baru? Kalau pakai kado tu. Kalau aku ke, bos ke, kenyang dia. Yang dia puasa sebulan lah. Puasa dia. Bos datang aja suruh makan. Betul. Dia datang tadi. Oh, besar kelapa. Ini kalau buat makan malam kita ni 5 orang makan pun terbaring tu. Video terus. Lauk. Oh lapar sangat ni. Macam imau tadi dah. Berapa ni? Kau biasa mancing kan ni kan? Besar-besar ni kan? Bos. Oh, dia punya menunggu. Oh. Miau. Ini cantik bunyinya. Alah. Panggil. Ni lah senang. Jan,
Ni terang sikit kan? Ni terang. Dia tengah asar kukunya. Tengah ngasar kukunya. Besar Mat. Besar ni Mat. Ni couple ni saya ni. Itu manja ya. Oh, yang ni memang lapar. Ni satu ni apa? Oi, dia faham lah bahasa kau Jan. Yo. Nama? Mainan ni? Belang. Don't have name. Santai nampak bunyinya. Kura-kura apa dia? Kura ke penyu? Lasar. Adik aku. Sampai dah? Botol dulu. Ui. Yang dalam tu ke? Yang mana satu? Takkan yang dalam tu? Yang tu ke? Besar betul. This one. Siapa dulu? Deh. Okay. Look your camera. Look at your phone. Jan, sini. Okay. Terkejut tu. Look at camera. Bukan, dia posing dengan diri je. At your phone. Okay, ngam. 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 At your phone. Camera. Look at your phone. Okay. Okay, okay. Tukar gaya. Okay. Next time. Very clever lah. Okay. Apa ya? Jatuh. Okey, sekarang kita dah sampai dekat Overlap Stone. Kat atas sana. Overlap Stone. Atas sana. Tu nak kena naik atas sana. Cakap kena jalan kaki. Parah agak kena jalan kaki. Kalau jalan kaki ni mau bos aku tak nak ni. Okey. Apa dalam ni? Ha? Oi, kena berdaki pula Mat. Dia pandai jaga sikit ni. Lepas ni memang luar. Tak, masalahnya aku tak pakai kasut, slipper ni. Berdaki Mat. Rehat ke bawah sini? Naik atas weh, atas. Aduh. Naik atas lagi. Kap. Oi, kau berlari mana tu Mi? Dia fikir panas lah, dia berlari pula kan. Atas sana tu. Sikit lagi Jan, sikit lagi Jan. Sikit lagi Jan. Apa benda nak dapat kita ni?
Curam. Tak apa, jangan slow-slow je. Jangan maksa, Jangan maksa. Demi sekeping gambar yang menarik. Oh, situ ada gajahnya kat situ. Oh, tu gajahnya. Gajahnya kat sana. Tapi kita tak ambil gambar gajah pasal dah pernah ada experience. So, kita teruskan pendakian. Okay, bos. Oh, sikit lagi. Cantik pemandangan. Kau pergi lalu, tak nak dah aku ikut dah. Cantik view. Sampai tu, tengah ambil gambar tu. Mi, hati-hati Mi. Okay, last. So, ich mach mal gerade noch die Getränke, lassen wir da stehen. Okay. Demi Das machen wir gerade. satu batu besar. Dapat free. Memang dalam tiket. Full magnificent view. Sini lah, sini. Okay. Lah. Batu dekat belakang. Sana pun boleh ambil lagi. Demi dua ketul batu yang bertindih. Pecah lemak sikit. Apa tajuk batu ni? Overlap stone. Sana tu ambil gambar, view cantik lah tu. Bahaya gila view dia. Seram amat bawah tu. Nampak view sana. Sana tempat ambil gambar seterusnya. Sana terus menjunang bawah. Okay. Dah. Ngam. Settle. Okay, kita sama ambil gambar kat sini pula. Gambar iris ni. Memang banyak macam-macam. Okay, one. Pakai video. Memang non-stop buat pembangunan lagi. Macam jual tanah-tanah lot pada sana tu. Buat villa-villa kan. Overlap stone camp view. Teringat apa tu? Teringat apa? Kita naik apa tu? Bukit apa? Melati eh? Melati. Oi. Bukit Melati kau okey, aku yang teruk masa tu. Jom pergi Bukit Melati jom. Jan. Turun laju nampak? Dah lutut elok lagi, kalau turun laju lutut elok. Orang kita lah. Mi, nak ambil gambar ke? Sini ni. Kamu. Punya padu je pasal turun menurun membelakang tu. Okey, sekarang kita dah sampai kat laman viewpoint. Apa hal laman viewpoint gambar gini Kena bayar ke? Nampaknya peserta-peserta dah mulai penat. Peserta-peserta dah mulai penat nampaknya hari ni. So kita try tanya dulu, kena bayar. Okay, kita nak pergi tengok gambar
Ni sejarah tempat dia lah. Kau tanya kenapa mengarut sangat kita Tahulah. ambil gambar sini kan. Tapi ini Tugu Koteh. Dijagakan siapa yang pergi kat sini, maksudnya yang terpilih je pergi sini. Maksudnya Koteh ni memang rumah. Baik punya. Baik Tak tahu punya. kenapa ini pun kena bayar. Sebenarnya banyak kat sini. Dia boleh naik cable car pergi sampai atas. Kat atas ada panggil lama viewpoint tu lah. Lepas tu dia boleh naik macam apa benda tanaman gantung. Banyak lah cable car benda gantung tu sana. Okey, ni gambar orang tua ni tak tahulah apa simbolik kat sini. Dia tak ada tulis apa-apa pun kat sini. Tak tahulah owner asal tempat ni ke ataupun ada salah sila sejarah dia orang ke, tak tahulah. Takkanlah tangkahnya Koteh. Bahaya ni, takut Lain aku tengok macam tangkal kote yang telah Potong ni. dipotong gantung. Okey, itulah dia sedikit antara sejarah-sejarah yang ada dekat ni. Secara detailnya mungkin nak kena baca kat Google lah. Tu atas tu, laman viewpoint kat atas tu. Betul lah bos, kalau naik cable car boleh naik atas tu bos. Tapi nak pergi cable car tu kena jalan macam tadi tu bos. Kita naik tangga tadi tu. Dia ada laluan dia. Tu geng-geng tadi tu dia orang pergi lah tu. Oh parah lah bos kalau nak naik tu. Dia bukan tak boleh. Dia kalau nak pergi sehari mungkin kita pilih mana yang kita tak banyak hari. Ni lah laluan dia. Tangga ni naik atas ni. Oh sebelah sana tu apa? Dia pula ada gambar perempuan apa ni senyum. Malam tu buat kalau tengok. Okey. So itulah dia. Nak naik atas tak adalah, kita ambil mana-mana yang patut lah. Sebab lutut dah kong. So kalau naik atas ni memang depan ni duduk bilik je. Memang kong. Manakan peserta-peserta kita dah penat. Jadi kita pergi cari kedai makan dululah. Okey. Ciao. Baru nak makan tengah hari tapi dah petang. Semalam kedai sebelah sana. Hari ni kita makan kedai sebelah sini. Apa nama tadi? Lake View Halal Food kedai yang. Abang Pujan dah lapar, dia nak makan. Telur dadar pun gemuk-gemuk dia bagi. Cuba minta satu Macam-macam order. Nak sampai minta satu. Rasa apa? Macam gensom ke? Macam gensom, betul. Tarung ni Dia dah nak ke arah-arah tu. kalau cendawa Macam rendang lah dia. Dia lah jaruk apa ni? Telur goreng ni pagi lah. Semalam aku makan. Apa dia? Telur goreng. Tambah lagi. Satu lagi. Telur. Satu. Aduh. Yo. banyak lauk telur. Bagi selera. Dia pakai telur. Bawa satu lagi. Malam minggu kan. Kau on record ke? Lah, lupa tutup. Air mangga. Bawah. Fresh oh. Somtam. Thailand punya ni. Macam mana okey Somtam? Ngam. Okey bos. Okey. Makan kedai ni. Kan. Dah jumpa lah. Bang, sedap boleh makan. Alhamdulillah. Sedap. Interview tu okey. Apa tu okey? Interview. Itu tanya apa?
Sawadika, welcome to Lakeview Halal Food Okay. and Koh Samui ka. Okay. Everything sedap. 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 Thank you abang, everyone. ขอบคุณค่ะ ครับ Paprik sedap. sedap. Cincin dah. Mango sedap. Sedap. Bang, Pad Thai sedap. Tahun 2000. Okay, settle makan kat Lakeview Halal Food. Kap. Tokyo. Sebelah dia ada taman dia. Samsa halal. Ni Tasik. Tasik ni. Lakeview. Ada nasi lah. Okay. Busy. Depan sana tu Central Samui. Tapi tak masuk lah. Sebenarnya satu trip ni memang tak cukup nak pergi semua tempat. Tapi mana yang kita dapat je lah untuk je. Okay, sekarang ni kita kat area night market. Apa? Cawang Beach lah ni. Cawang Beach dekat Central Samui. Dalam sana ada kat jual kat. So sebelah sana pun ada juga seberang jalan. Kita tengok sebelah dulu lah. Sebelah dulu tengok. So sebelah sana dulu kita jalan untuk kita tengok. Ni ada pamphlet apa ni? Ada Muay Thai ke apa. Kita masuk dalam. So Amy dengan aduh dia apa? Central Samui. Central Samui. Dia besar atas tu kan. Central Samui. Shopping mall lah. Lifestyle shopping mall. Bagi shopping mall kat Malaysia sendiri lah. Dia macam style pondok-pondok je macam dekat ni tu. Pondok-pondok style macam mana? Kalau ikut bus stop ni dalam ni, tapi dia apa, dia orang buat macam night market dia depan ni. Jadi dia dah tutup lah laluan kereta masuk semua, jadi night market. Kalau kat sana pun ada bus stop satu. Macam ada baju. Yang fisherman tu okey. Fisherman apa? Korang jangan buat hal tau. Durian dengan tebikai pun boleh jadi bag tau. Nampak ni. Inilah bag tebikai. Lepas ni Amy pergi office dia nak pakai bag tebikai Amy macam-macam boleh buat. Boleh jadikan bag. Tengok, ikan pun boleh jadi bag tau. Siuk tu ada zip ni. Daun jadi bag awak ada zip. Ada gambar yang cantik lah. Ni lah, ikan buntal lah boleh jadi bag lah. Macam pelik-pelik. Durian. Kalau nak cengkerik macam pun nak. Kalau cengkerik belalang. Ayo. Scorpion. Jual, siapa berani nak makan scorpion kalau jengking. Ya. Oh, dah pork rib. Dah ni dah belah makanan-makanan lah. Macam lah, tapi nak cari halal susah lah. Parah lah nak cari halal sini. Try tengok. Oh, ni ada kat chicken satay.
macam tu bunyi je. So kita dah parking dekat dalam. Okey bang. Balik mana? Balik Kuala Lumpur. Mantap abang. Abang main rider lah. Okay bos. Medai. Oi, medai terus. Okay, kau dah parking semua. Alhamdulillah. Kita ke Tanah Besar balik. Keluar daripada pulau. Banyak juga. Ini kapal yang besar sikit kali ni. Banyak boleh masuk. Okey, jom kita naik atas. Tengok air ferry kali ni macam mana pula. Lain ke, sama ke. Naik atas. Staff only ni. Baru yang nak pergi atas kali. Oh, dia termasuk Paikuan lah. Oh, sini ada ni. Bye-bye Samoy. Bye-bye Samoy. Lain macam lah. Okay. Kami. So kita akan closing. Samoy punya siri. Dan sebelum puasa rasanya trip ni baloi lah, walaupun macam-macam ada. Macam-macam cerita lah juga yang pergi je lah tu. Tapi baloi lah. Semuanya berjaya diharungi dengan jayanya. Isu macam mana kita nak harungi cabaran. Macam mana kita nak selesaikan apa benda masalah-masalah tu. Bukan kecil tau. Masalah dia semua besar-besar, bukan kecil-kecil. Tapi kita selesaikan. Cun-cun punya. Dulu naik tu. Itulah, tengok dia tutup tak lagi. Atas ni dia tempat dia ni kan. Kapten dia lah. Okay, masuk dalam lah, jom. Panas. Apa ni boleh tak? Oh, VIP. Okay, masuk dalam. Sempat lagi? Nak? Kau on aku on. Oh, ni siap makan ni. Jom. Okay, geng-geng Razak semua ni. Dia tempat open tak ada eh? Dia tempat open tak ada eh? Dia open semua tak ada, semua aircon je. Sini. Oh, ada. Di atas pula. Kapal kali ni besar eh. Lain sikit. Ngam dapat experience. Boleh? Oh, motor boleh sampai depan dah. Tengok RZ tu semua. Ni dulu tadi depan lah. Kita nanti yang ujung lah. Oh. Bye-bye Samoy. Sebelah sana apa? Oh, seat dah sana. Asal ada bunyi? Okay, so ni sikit je lah tempat open atas. Tu ferry. Tu nampak macam yang kecil je. Tak ada gitu yang besar lah. Itu nampak kecil. Sitran. Jam ferry ni. Jangan main-main. Ini bukan sekejap ni. Ini 2 jam. Tidur bangun pun tak apa. Ini kalau mabuk ni memang bukan muntah isi tu. Sampai hijau-hijau semua keluar ni kalau tak tahan. Tu. Dia memang timing dia memang cun lah. Sampai je ni.
Sampai tukar ya, sampai terus ni. Dia memang cepat lah terus je. Dia terus. Okay. Alright. Kita boleh beli. Okay. Mana cik? Nak balik Kuala Lumpur. Balik Kuala Lumpur. Balik Kuala Lumpur. Abang KL Dekat sini dah penat sangat. Penat sangat Aktivitinya pack sangat. Pack sangat. Baru sikit macam tu dah kata pack. Aduh, macam mana nak ajak ride ni. Barang. Kau ikut ride ni YouTuber terkenal tau. Masalahnya tu dia punya tu laluan dia. Malam tadi aku ada chat seorang yang minta pangan. Dia suruh aku datang. Dalam ni ada VIP VIP room. Tak tahu tak ada jual. Tahu kita beli.